yang tumpah Wai bawa adik pergi salon. Masa tu kan Wai tengah Yang apa tu inilah apa tu Zukai Salon. Saya nak belanja awak ni. Ya ke awak nak belanja saya? Ada promotion. Tak pernah nak belanja. Betul lah nak belanja ya? Betul. Jom. Macam ada dalam tu. Adik, jangan bagi tahu ibu. Diam. Selamat datang ke Zuka Hair Salon. Terima kasih. Betul ke kat sini ada ni promotion ni? Ada betul. Betul. Promotion apa tu? Rebonding, color, scalp treatment, cutting, hair botox, normal treatment. Betul. Oh, okey. Kalau macam tu, saya nak buat semua. Nak buat semua? Buat semua. Hari ni, saya nak buat semua treatment. Awak nak belanja kan? Buat semua? Betul? Betul lah. Tak boleh ke? Boleh. Kan? Tak boleh. Boleh? Betul? Boleh, betul. Okey Kak, yang best kat sini kita sediakan tempat muslimah. So yang mana-mana akak-akak yang pakai tudung tak payah risau lah. Tu tadi macam risau kan? Betul. Punya ada Sebab kan? akak pakai tudung kan, takut orang luar mesti nampak. beriman. So kita sediakan. Bagus lah. Baguslah awak bawa sini. Apa nama ni? Zuka Hair Salon ni? Zukai Salon. Saya tak sangka lah. Mana awak tahu kat sini ada? Semua orang tahu. Ya ke? Kenapa saya tak tahu? Semua dah hujung jari. Ada promotion. Tapi bagus sebab ada privacy untuk orang muslimah kan. Macam ni itu saya yang penting. nak, kan? Baru boleh pergi selalu. Lama lagi ke? Saya dah siap dah. Dah selesai dah. Selesa lah buat ni. Nanti balik rumah saya dah baki barang-barang saya. Kalau apa tu? Colour. Dapat colour? Merah. Kalau merah. Ni saya dah buat ni. Awak pergi bayar. Saya tunggu kat kereta. Saya tunggu kat kereta tau. Asyik bayi tak ada hari ni. Selamat. Hei, selesa. Baik. Dia buat apa tu? Hari tu kan. Walid datang ada. No. Matilah aku. Zuka Hair Salon tengah ada promotion tau. Tempat dia senang je. Betul-betul dekat bangunan Medan Niaga Kampung Melayu Majidi. Korang jomlah singgah. Kita orang dah pergi. Korang bila lagi? Jomlah.